Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul. Bersama saya ialah Muhammad Azrin bin Nasiruddin dan Nur Akilah Syara'in binti Ayub. Kami dari Pusat PJJ Ipoh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan bagi khusus kepimpinan dalam pengurusan awam. Tajuk pembentangan kami ialah peranan pemimpin menguruskan diversiti dalam sektor awam. Topik ini sangat penting kerana sektor awam di Malaysia merangkumi tenaga kerja daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan usia. Dalam suasana masyarakat yang majmuk seperti ini, peranan pemimpin sangat penting untuk memastikan keharmonian dan keberkesanan organisasi. Yang pertama, kita lihat iaitu apa maksud diversiti. Diversiti merujuk kepada kepelbagaian dalam organisasi seperti budaya, jantina, agama, bangsa dan umur. Di Malaysia, sektor awam seperti Jabatan Perdana Menteri ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam JPA malah di peringkat kerajaan tempatan sendiri semua mengandungi kaki tangan daripada pelbagai latar belakang. Kepentingan menguruskan diversiti timbul apabila kita sedar bahawa kepelbagaian ini boleh memberi impak kepada prestasi dan semangat kerja kaki tangan. Jika tidak diurus dengan baik, ia boleh menyebabkan wujudnya diskriminasi, prejudis atau konflik dalaman. Sebagai contoh, seorang ketua jabatan yang tidak peka terhadap keperluan keagamaan staf boleh menyebabkan staf tu rasa tak selesa, ketidakselesaan, seperti tidak menyediakan ruang solat yang mencukupi atau tidak mengambil kira waktu ibadah ketika merancang mesyuarat. Oleh sebab itu, pemimpin perlu bersikap inklusif, iaitu merangkul semua kumpulan tanpa bias, serta strategik dengan membuat dasar dalaman yang menghormati nilai dan keperluan semua staf. Kepentingan menguruskan diversiti. Kita dapat lihat ada 4 kepentingan untuk menguruskan diversiti ni dengan baiklah. Yang pertama iaitu meningkatkan kualiti perkhidmatan. Contohnya di Jabatan Immigration atau Pejabat Pendaftaran Negara. Staf yang memahami bahasa dan budaya pelanggan lain boleh memberi perkhidmatan yang lebih mesra dan efisien. Yang kedua, ia memupuk inovasi dan kreativiti. Di agensi seperti Mampu atau Mosti, idea daripada pelbagai latar belakang membolehkan inovasi yang lebih holistik dan berdaya saing dihasilkan. Ketiga, ia memperbaiki reputasi organisasi. Sebagai contoh, agensi yang mengamalkan dasar mesra keluarga dan adil gender seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri, HDN dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sering dipandang tinggi oleh masyarakat kerana apa? Kerana mereka menjaga kebajikan pekerjanya secara adil dan saksama. Yang keempat, ia menggalakkan kerjasama dan perpaduan. Di hospital kerajaan sebagai contohnya, kerjasama antara jururawat lelaki dan wanita daripada pelbagai kaum membantu mewujudkan persekitaran kerja yang lebih harmoni dan berkesan. Dengan menguruskan diversiti secara efektif, pemimpin sektor awam bukan sahaja membantu organisasi berkembang, malah mencerminkan nilai perpaduan yang menjadi tunjang kepada negara kita. Assalamualaikum, saya Muhammad Azrin 290384. Saya akan menyambung pembentangan berkaitan cabaran menguruskan diversiti. Walaupun pengurusan diversiti mempunyai banyak faedah, ia juga membawa kepada pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang pemimpin. Salah satu cabaran terbesar adalah perbezaan budaya dan nilai yang wujud dalam organisasi. Setiap individu membawa nilai dan norma budaya mereka sendiri, dan ini boleh menimbulkan salah faham dalam komunikasi dan interaksi antara pekerja. Selain itu, konflik antara kumpulan juga sering berlaku. Perbezaan kaum, agama atau generasi boleh mencetuskan ketegangan dan menjejaskan keharmonian dalam sesebuah organisasi itu.
Ini memerlukan pemimpin untuk menjadi pendengar yang baik dan mencari jalan untuk menyelesaikan konflik dengan adil dan bijaksana. Kekangan sumber adalah cabaran lain yang sering dihadapi dalam menguruskan diversiti. Latihan dan program untuk meningkatkan kesedaran tentang diversiti memerlukan sumber yang mencukupi dari segi masa, bajet dan komitmen. Jika tiada sumber yang mencukupi, usaha untuk mengurus diversiti akan terhalang. Penolakan terhadap perubahan juga boleh menjadi penghalang. Ada individu atau kumpulan yang mungkin beranggapan bahawa isu diversiti tidak penting dan lebih suka mengekalkan cara kerja yang lama. Oleh itu, pemimpin perlu mengambil pendekatan yang bijaksana dalam menghadapi cabaran ini dan memastikan perubahan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Seterusnya, strategi keberkesanan pengurusan diversiti. Untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, terdapat beberapa strategi yang boleh diambil oleh pemimpin dalam konteks sektor awam. Salah satu strategi utama adalah melibatkan semua lapisan pekerja dalam merancang dan melaksanakan dasar-dasar berkaitan diversiti. Pendekatan top-down sahaja tidak mencukupi. Pekerja perlu diberi peluang untuk menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam proses perancangan. Latihan yang berterusan juga amat penting. Pemimpin perlu memastikan bahawa pekerja dilatih untuk memahami kepentingan diversiti dan bagaimana berinteraksi dengan sensitif terhadap perbezaan budaya. Program-program seperti bengkel komunikasi antara budaya dan kursus kepimpinan inklusif boleh membantu meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang diversiti. Pemantauan terhadap pelaksanaan dasar diversiti juga perlu dilakukan secara berterusan. Pemimpin perlu mendapatkan maklum balas daripada pekerja mengenai sejauh mana dasar ini dilaksanakan dan adakah mereka merasakan bahawa mereka dilayan secara adil. Jika ada kekurangan, tindakan pembetulan perlu diambil segera. Seterusnya, contoh situasi ringkas. Sebagai contoh, sebuah jabatan kerajaan melaksanakan program Minggu Inklusif yang menggabungkan semua etnik dan agama dalam aktiviti sosial dan kerja berpasukan. Dalam program ini, pekerja berkongsi budaya masing-masing termasuk makanan tradisional, pakaian dan adat resam. Hasilnya, staf mula memahami antara satu sama lain, prejudis berkurangan dan hubungan kerja bertambah baik. Kesimpulannya, tindakan yang kecil tetapi konsisten oleh pemimpin boleh membawa perubahan yang besar kepada budaya di dalam sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akila Syara'in binti Ayub, nombor kami 2900219. Saya akan meneruskan pembentangan untuk grup kami. Implikasi kepimpinan yang eksklusif adalah sangat penting dalam membina sebuah organisasi yang stabil, responsif dan mendapat kepercayaan rakyat. Kepimpinan yang sebegini memastikan semua pihak didengari dan diambil kira dalam proses untuk membuat sesuatu keputusan. Kesannya ia bukan sahaja mengukuhkan organisasi, malah turut memberi impak langsung terhadap kualiti perkhidmatan awam. Perkhidmatan yang berkualiti tinggi ini akhirnya akan meningkatkan kepuasan rakyat dan memperkukuhkan keyakinan mereka terhadap institusi yang sedia ada. Okey, sebagai cadangan tambahan untuk memperkukuhkan kepimpinan eksklusif, kita boleh mengambil beberapa langkah penting. Pertama, dengan menyediakan saluran maklum balas. Dua hala, kita dapat memastikan suara semua pihak didengari dan tindakan penambahbaikan dapat diambil dengan lebih berkesan. Seterusnya, kita juga perlu menggalakkan penyertaan dalam program silam budaya. Ini akan meningkatkan kesefahaman serta toleransi antara pelbagai kumpulan dalam organisasi. Akhir sekali, kita harus mengukuhkan dasar diskriminasi di tempat kerja. Supaya setiap individu diberi peluang yang sama tanpa mengira latar belakang dan bangsa semula. Okey, langkah-langkah ini akan menyokong pembentukan organisasi yang lebih inklusif, progresif dan dipercayai.
Sebagai kesimpulannya, diversiti sebenarnya bukanlah satu penghalang. Sebaliknya, merupakan aset yang sangat berharga kepada sesebuah organisasi. Namun begitu, untuk memastikan manfaat diversiti ini dapat dioptimumkan, kita memerlukan satu bentuk pengurusan yang bijak dan beretika. Di samping itu, perlu ditekankan bahawa pemimpin memainkan peranan yang sangat penting. Pemimpin adalah kunci utama dalam memastikan kejayaan pengurusan diversiti, khususnya dalam sektor awam. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memupuk budaya inklusi, mengurus perbezaan dengan bijaksana dan menjadi pemimpin yang mampu menghargai setiap individu tanpa mengira latar belakang. Dengan itu, kita bukan sahaja memperkukuhkan organisasi, malah membina masa depan yang lebih harmoni dan kohersif. Sekian, terima kasih.